Ramai antara kita yang tak tahu nak bezakan di antara EPA dan juga DHA. Mereka tak sama, ya. EPA dan DHA ni adalah untuk meningkatkan, dia anti radang dan juga anti bengkak. So dia sangat membantu dalam omega 3. Ya, so mana yang lebih baik? EPA dengan DHA untuk sakit lutut. So ramai yang tak tahu sebenarnya tentang EPA dan DHA ni, sebenarnya dia tak sama. Jadi untuk masalah radang lutut, EPA lebih aktif dalam pengawalan inflamasi, manakala DHA pula kuat untuk saraf dan otak. Gabungan kedua-duanya sangat penting. Sebab apa? Sebab dia boleh meningkatkan untuk mengurangkan keradangan dan anti bengkak. Jadi kalau nak belajar tentang bagaimana nak bezakan suplemen, sila follow saya, tekankan butang di sebelah kanan. Okey, tekankan butang di sebelah kanan. Alright. Komen, share, like, komen berkenaan dengan mana yang lebih baik untuk lutut, adakah EPA ataupun DHA. Pilih ilmu dulu sebelum produk. Terima kasih. Assalamualaikum.